Peperangan Badar bukan untuk pergi perang. Peperangan Badar ni asalnya nak pergi ambush saja. Nabi SAW dah pindah ke Madinah. Dia kan Madinah di atas, Syam di atas lagi, di utara lagi. Madinah di tengah-tengah, Mekah di bawah. Jadi Nabi SAW bila pindah ke Madinah, Nabi dengar cerita Abu Sufyan dan geng-geng Abu Sufyan ni dok pergi meniaga daripada Mekah, bawa barang-barang pergi meniaga dekat Syam. Jadi mereka bila nak balik daripada laluan perniagaan tu akan lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Jadi pada ketika itulah Nabi SAW berikan tawaran. Siapa-siapa nak pergi rampas kekayaan Abu Sufyan and the gang, boleh join saya. Boleh join aku, kata Nabi. Kan? Kenapa pula Nabi main rampas-rampas ni? Orang yang belajar sekat-sekat dia memang nampak macam tu. Boleh pula main rampas-rampas. Abu Sufyan and the gang pada masa itu adalah kafir harbi. Bukan kata harta je halal, darah pun halal. Kan? Sebab tu dulu saya pernah tegur, ada kadang-kadang orang ni dia main politik. Main politik lah. Tapi janganlah tuduh orang tu harbi, orang ni harbi, orang tu harbi. Tanpa ada disiplin, bahaya. Han tak puas hati dengan orang tu, han lawan dia. Tapi han jangan kata dia harbi. Tanpa disiplin, bahaya. Sebab, bila kita label dia harbi, maksudnya darah dia dan harta dia halal. Faham tak? Maksudnya bila kita kata harbi je, harta dia boleh rampas, darah dia boleh ditumpahkan, tak jadi apa. Ni hukum Islam ni. Jadi sebab tu jangan suka-suka panggil orang harbi. Tambah-tambah ustaz. Kadang-kadang dalam meja kuliah ni berdegar-degar kan. Orang tu harbi, orang ni harbi. Dia balik, lepas kuliah dia balik, kan? Relax je, minum kopi, tidur. Tapi yang dengar ni, harbi rupanya. Dia baca dalam kitab, harbi darah halal. Harta halal. Ustaz kata harbi. Dia pergi ambil pisau, dia pergi tikam orang yang ustaz kata harbi. Kan? Siapa punya bab? Ustaz lah. Tambahan pula kalau yang sebut harbi itu adalah mufti. Lagi bahaya. Dulu kita pernah tegur jugalah, ada seorang mufti, bukan mufti Perlehan, mufti tempat lain. Dia panggil harbi. Jadi kita tegur lah, bahaya. Takut nanti orang ambil benda tu sebagai fatwa. Nampak? Sebab tu, tapi bila kita tegur tu, nampak macam kita geng harbi lah. Hang memang, hang geng harbi. Hang sekali harbi. Kita pun jadi harbi dah. Kan? Jadi bahaya. Bukan bila kita tegur tu, bukan bermakna kita sokong orang yang bukan Islam tu. Tapi kita nak bagi ada disiplin. Takut nanti ada kesan-kesan sampingan. Ada kesan-kesan sampingan yang kita tak mampu nak kawal. Kerana orang yang bersemangat ni, dia hanya perlu satu sebab je untuk bertindak. Itu bahaya tu. Jadi sebab tu kena kawal perkataan. Takut-takut nanti terkeluar benda-benda yang tak sepatutnya. Baik.